Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan teruskan pada bab yang kedua, iaitu penghayatan etika dan peradaban. Di bawah subtopik konsep etika dan akhlak dalam peradaban. Okey. So, pada pertemuan yang lalu kita dah tengok pengenalan subjek ini, bagaimana kandungannya, apa dia punya proses penilaian dan beberapa perkara yang lain lah yang mana telah saya bentangkan. Begitu juga dengan penghantaran assignment, begitu juga tugasan-tugasan lain yang perlu kamu buat dan sebagainya. So untuk hari ini insyaAllah kita akan teruskan perbincangan pada topik yang kedua lah, konsep etika dan akhlak dalam peradaban. Baik, bila kita bincang konsep ni dia something yang theoretical, benda teori lah. Okay, so kita akan bincang teori etika, akhlak dalam membangunkan peradaban ini. Apa kaitan etika dan akhlak dalam pembangunan peradaban ini? Jadi bila kita tahu bahawa etika dan akhlak ni dia memainkan peranan penting dalam pembangunan peradaban, barulah bila kita nak mengamalkan, nak mengimplementasikan etika dan akhlak ni, kita tahu apa tujuan dan kenapa kita perlu menguasai etika dan akhlak ini dalam proses pembangunan peradaban. So inilah bab kedua yang akan kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. So saya berharap kepada semua mahasiswa sekalian bersedia dan kita boleh sama-sama menghayati perbincangan pada pagi ini insya-Allah. Baik. So apa yang kita nak capai dalam proses kita punya pembelajaran ini? Yang pertama sekali bila kita mempelajari subjek ini ataupun topik ataupun bab ini, kita dapat memahami bahawa prinsip asas tauhid itu apa dalam proses pembangunan peradaban. Okey. Dan kita akan tengok juga hubung kait antara akidah, syariah, akhlak dalam proses pembangunan peradaban. Pada pertemuan semester lepas bersama dengan lecturer kamu, di situ kamu juga telah mempelajari tentang prinsip asas tauhid, begitu juga akidah, syariah dan akhlak ini. Cuma itu secara umum lah, secara general. Yang mana kali ini kita lebih menjurus kepada proses pembangunan peradaban. Okey. Dan seterusnya objektif yang ketiga kita nak capai adalah kita nak menjelaskan ataupun mendapat penjelasan pandangan alam Islam yang berasaskan tauhid sebagai teras bagi peradaban Islam. So kalau kita tengok pandangan alam Islam ini ataupun Islamic view, okey, dia mestilah berteraskan kepada ilmu tauhid. Okey, dia tak boleh lari daripada tauhid ini. So inilah fundamental ataupun asas utama dalam pembangunan peradaban Islam ini. Okey. Baik, itu objektif yang kita akan cuba capai ataupun learning outcome yang akan kita capai dalam perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik. So ini kandungan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama kita akan tengok pengenalan lah. Okey, konsep etika dan akhlak itu. Dan yang kedua kita akan tengok tauhid sebagai kerangka asas etika dan peradaban Islam. Yang wujud etika dan peradaban pada hari ini dia adalah berasaskan kepada tauhid sebagai kerangka itu. So kita semua ada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tindak tanduk kita dalam membangunkan peradaban ini. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip asas peradaban Islam dan hubung kait antara akidah, syariah dan juga akhlak. So kita akan tengok prinsip. Apa prinsip asas-asas, prinsip-prinsip asas peradaban Islam yang kita dah sebut pada pertemuan yang pertama kita yang lalu lah. Dan yang keempat, tajuk ataupun subtopik yang terakhir adalah elemen trust dalam peradaban Islam. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Saya harap semua mahasiswa sekalian sudah bersedia untuk kita masuk. Okay, so mungkinlah agak panjang sedikit pengenalan ini. Cuma kita nak cerita bahawa ada beberapa perkara penting dalam pengenalan kita ini. Antaranya
bila peradaban ini biasanya difahami sebagai pembangunan fizikal. Okey. So bila nampak bangunan besar, nampak ada kilang yang banyak, nampak ada macam-macam infrastruktur, maka kita menganggap itu sebagai tamadun yang hebat. Dan itulah kita diberi faham sehingga hari ini pun once bila sesebuah negeri itu tidak ada bangunan tinggi, maka dia akan dianggap sebagai mundur. Dia bukan ada peradaban. Baik, saya tidak menafikan bahawa pembangunan merupakan elemen yang perlu ada dalam sesebuah tamadun. Okey. Semuanya kita jangan menafikan bahawa ada satu perkara lain yang penting, iaitu elemen kerohanian. Dia bukan elemen fizikal semata-mata, dia juga ada elemen spiritual yang disebut sebagai kerohanian. Dia tidak boleh diabaikan perkara itu. So kalau kamu perhatikan hari ini, bangunan hebat and then pengiktirafan banyak dan sebagainya, tetapi tanpa adanya elemen kerohanian iaitu akhlak, etika, maka dia akan menyebabkan sesebuah peradaban yang telah dibangunkan bagus itu runtuh. Okey, runtuh. Mungkin hanya tinggal bangunan tetapi manusianya itu tidak ada sifat manusiawi lagi. Tidak ada akhlak lagi, tidak ada ihsan lagi, tidak ada perkara-perkara tersebut. Okey. So, indikator peradaban ini, maksudnya kayu ukur peradaban ini, dia merangkumi kemajuan dalam pelbagai aspek. So, dia bukan sekadar fizikal dalam bentuk pembangunan, tetapi dia juga melibatkan kebudayaan. So, budaya kita adalah salah satu daripada proses yang perlu ada dalam membangunkan peradaban. Itu penting. Okey, kita ada budaya ketimuran kita yang perlu kita bangga, kita jaga, kita respect. Okey, kita jadikan dia sebagai jati diri kita. Dalam masa yang sama, kita tak menafikan elemen sains. Kita buat kajian demi kajian. Teknologi ni untuk apa? Teknologi ni adalah untuk memudahkan. Macam hari ni lah. Bila kita ada problem dari sudut orang kata penempatan kelas disebabkan penghawa dingin yang bermasalah, yang masih lagi dalam proses pembaikan, kita ada alternatif iaitu online class. Okey. So tanpa ada proses teknologi, maka dia akan memberi beban dan juga memberi masalah kepada sesebuah peradaban itulah. So kalau kita perhatikan start pada zaman Abbasiyah, okey, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah sehingga zaman Uthmaniyah pun mereka cuba membangunkan teknologi demi teknologi atas tujuan untuk memudahkan manusia. Baik. So, kemajuan kebudayaan, sains kebudayaan ini kita boleh masukkan dia sebagai something spiritual ataupun kerohanian, sebab dia benda yang melibatkan jiwa, perasaan yang kita tidak nampak. Okey. So kalau kita tengok juga, okey, indikator peradaban ini dia merangkumi kemajuan dari sudut kebudayaan, sains, teknologi serta pemikiran. Okey. Dan pencapaian sesebuah bangsa. Okay, kalau kamu perhatikan hari ini, kita dikejut ataupun kita kata apa, dimomokkan lah pada pandangan saya. Kita akan berhadapan dengan World War 3 kan. So kita akan perang dunia yang ketiga. Okey, sekarang ni kuasa-kuasa besar seperti US, China, Russia dan sebagainya, semua sekarang ni sedang bergolak secara dingin melalui perang ekonomi. Okey, ada sebahagian menyatakan tak lama dah kita nak WW3 ni kan, World War 3 ni. Hakikatnya bila kita perhatikan, kalau kita study dan kita kaji, antara faktor kenapa orang ataupun sebahagian netizen ini berbunyi tentang World War 3 disebabkan mereka yang kuasa-kuasa besar ni ada kemajuan teknologi yang hebat. Apa kemajuan teknologi yang hebat yang ada pada negara-negara yang kuasa besar ni? Seperti nuklear.
nuklear kan. So sebab tu dia orang berani mencabar, dia orang berani macam-macam lah kan, provokasi dan sebagainya. Satu ketika dulu kalau kita tengok British merupakan kuasa besar. Okey. Masa tu British Perang Dunia Pertama 1914, okey, dia bertembung ataupun berperang dengan Jerman. Okey, so next World War II kan, berperang lagi. Jerman kalah lah bagi kedua-dua peperangan tersebut kan. And then masa tu Hitler cuba bangun balik. Okey, tetapi tetap juga tidak berjaya lah kan. Okey. So semua tu sebab dia orang ada teknologi. So bila teknologi kita hebat, kita akan ada kuasa yang besar lah. Sebagai contoh Jepun, walaupun negara dia kecil, tetapi dia ada kuasa yang besar sebab dia ada teknologi. Okey, dia ada akhlak dan peradaban, okey, yang hebat. Okey, akhlak dan etika yang hebat melahirkan peradaban yang hebat. Bahkan seingat Ustaz, US pernah minta untuk deal berkaitan dengan mata wang untuk keseimbangan ekonomi dunia pada ketika itu. Jadi bayangkan betapa pentingnya sains dan teknologi ini dalam proses pembangunan peradaban, disebabkan dia dapat menunjukkan kemampuan sesebuah negara itu dari sudut kekuatan yang pelbagai, sama ada ekonomi, sama ada persenjataan, okey, sama ada sains, pendidikan dan sebagainya lah. Okey, baik. So kalau kita perhatikan dalam proses persaingan pembangunan peradaban ni, so semua negara dia akan tunjuk kelebihan masing-masing lah. Dan kadang-kadang dia membawa kepada pelanggaran adab dan juga etika lah. Okey. So kalau kita perhatikan US sekarang ni, dia orang memang menunjukkan betul-betul lah dia orang punya taring. Okey. So sebagai contoh dia nak naikkan tarif. Okey, tarif ni macam cukai lah lebih kurang kan. So kalau sebelum ni 2.5, 2.4% and then dia nak naikkan 10%. So ada rumus mengatakan kemungkinan besar iPhone nanti akan naik jadi harga 10K. Sekarang ni paling tinggi saya tengok 8 atau 9K lah kot kan. So dia akan naik ke 10K. Bayangkan kan, sebuah handphone berharga 10K kan. So ini semua adalah isu-isu ketamadunan yang kita hadapi pada hari ini. Bila sesebuah negara itu mempunyai kuasa yang besar, dia akan melanggar adab dan etika itu. Sebagai contoh US pada tahun 2003 kan, dia orang menyerang Iraq. Tak ada siapa pun boleh sentuh dia orang, tak ada siapa pun boleh lawan dia orang, disebabkan dia orang pada ketika itu kuasa besar. Kan? Jadi kuasa besar ni itulah kelebihan yang dia ada pada diri dia, walaupun kita kata kelebihan, hakikatnya itu adalah kezaliman lah. Okay, kezaliman yang digunakan. Baik, so untuk elak pelanggaran etika dan adab ni, tidak lain tidak bukan agama dia memainkan peranan penting lah dalam pembentukan tamadun ini. So tanpa agama maka tamadun tersebut dia seolah-olah macam tidak ada nilai, okey, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kalau kita perhatikan etika dan akhlak ni, Jepun sendiri setelah dia dibantai ketika peperangan besar kan, Hiroshima tu dibom kan. So dia tetap juga bangun selepas itu dalam beberapa sela masa yang tidak panjang, okey, tetapi dia boleh bangun disebabkan etika dan akhlak. Kita kata akhlak lah kan. So disiplin dia orang yang hebat tu. Okey. Begitu juga Korea pun sama, naik dengan dalam keadaan cepat. Korea Selatan maksud saya, Korea Utara. Okey, baik. So walau bagaimanapun, sesebuah tamadun ni dia ada satu nilai universal yang dikongsi, iaitu nilai kepercayaan. So nilai kepercayaan ini yang membangunkan sesebuah tamadun. Okey, sebagai contoh kalau macam di Italy, dia punya nilai kepercayaan yang ada adalah Kristian. Okey, di India Hindu, okey, di China Confucius atau Taoism, di Malaysia Islam. So kita tidak
menyatakan bahawa agama-agama yang lain ini turut serta sama dengan Islam. Tidak sama sekali. Islam yang paling tinggi, yang paling mulia lah. Cumanya kebanyakan agama semua menyeru kepada kebaikan. Tidak ada setakat ini agama yang menyeru kepada kejahatan. Mungkinlah ada percanggahan dalam beberapa perkara, tetapi tetap kita fahami bahawa semua agama membawa kepada kebaikan. Jadi setiap penganut agama, bila dia mengamalkan agama dia, biasanya dia akan membawa kebaikan lah dan manfaat kepada masyarakat sekelilingnya. So, di situlah membuktikan bahawa kepercayaan merupakan perkara kerohanian ataupun aspek spiritual yang perlu ada dalam proses pembangunan peradaban ini. Okey, dia tidak boleh dipisahkan sama sekali. Baik, so kita tengok tauhid sebagai kerangka asas etika dan peradaban Islam. So kita tengok sedikitlah bahawa konsep dalam perbahasan tauhid ini kita akan ada beberapa poin-poin kecil. Yang akan kita bincangkan. Kita tengok yang pertama, konsep tauhid dalam Islam, seperti mana kita sedia maklum, tauhid ini apa? Menekankan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan kesan kita mengakui Allah yang esa ini, maka dia akan mempengaruhi etika ataupun akhlak kita dalam kehidupan lah. Sebab apa? Kita akan menuruti perintah, kita akan meyakini segala janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melaksanakan sebaik mungkin. Okey, sebab tauhid ini adalah kita esakan Allah Taala sebagai Tuhan yang satu, dan kita mendengar dan patuh atas segala apa arahan yang Allah berikan. Allah minta kita ikut Rasul, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situlah kita akan mengikutinya disebabkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah sebagai asas etika. Okey, baik. So, tauhid uluhiyah ini membawa maksud kita mentauhidkan Allah Taala dengan cara bahawa hanya Allah lah yang paling layak untuk kita sembah. Tidak ada, orang kata, ciri-ciri kesyirikan di situ. Okey, tauhid itu kita mengesakan Allah Taala. Okey, manakala tauhid uluhiyah itu adalah kita yakin bahawa Allah sahajalah yang berhak untuk kita sembah, untuk kita sanjung, untuk kita letakkan sebagai sumber pergantungan, sumber rezeki. Okey, iaitu kita mengabdikan dan beribadah kepada Allah semata-mata. Itulah tauhid uluhiyah. So kesan daripada kefahaman kita atas tauhid uluhiyah itu, maka dia akan mendorong lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So kita akan wujud satu identiti sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim. Sebab kita yakin bahawa segala apa yang kita perolehi ini, apa yang kita kecapi ini, apa yang kita amal dan ibadahkan ini, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. So once bila kita membangunkan peradaban, maka kita tidak ada tujuan lain melainkan hanya untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam suratul Baqarah, ketika mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Okey. So Nabi Ibrahim doa, jadikanlah hadha baladan amina, negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats thamarat, berilah rezeki kepada mereka. Jadi kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Tidak lain tidak bukan mengharapkan bahawa Allah Ta'ala lah yang akan memajukan, Allah Ta'ala lah yang memberi kemajuan, memberi kejayaan dalam pembentukan peradaban negara tersebut. Ini salah satu ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa pergantungan hanya kepada Allah dalam proses pembangunan negara.
Okey, agar wujudnya peradaban ataupun wujudnya etika dan akhlak dalam proses pembangunan peradaban tersebut. Okey. So daripada tauhid ini juga, setelah kita clear cut hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melahirkan beberapa perkara yang lain. Okey, yang mana bila kita yakin kepada Allah Taala, kita baca Al-Quran, betul? Quran minta kita membuat kebaikan sesama manusia, okey, dan tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka kebaikan-kebaikan ini bila kita dengar ataupun baca daripada Al-Quran, dia akan mendorong kita untuk menjadi lebih baik dan mewujudkan kebaikan demi kebaikan di atas muka bumi ini dalam proses pembangunan peradaban. So sebagai contoh, ilmu ontologi, epistemologi, aksiologi dan sebagainya ini, so orang yang bertauhid ini ataupun tauhidic mind, istilah kita boleh guna pada hari ini, tauhidic mind, pemikiran tauhid ini, dia akan ada satu cara fikir yang profesional, yang menjunjung nilai akhlak, nilai ilmu, segala nilai-nilai ataupun sifat mahmudah. Okey. So kesan dia tauhid kepada Allah Taala melahirkan iman. Okey. So setiap apa yang dipelajari itu dia dilapisi dengan nilai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam Quran Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Okey, Allah akan mengangkat darjat orang yang berilmu dalam kalangan orang beriman ini. Okey. So itulah tauhid sebagai kerangka asas etika dan peradaban Islam, yang mana dengan kefahaman kita sedemikian rupa, okey, keyakinan kita dengan cara sebegitu, maka dia akan mengembangkan peradaban, okey, dia akan mengembangkan etika dan akhlak kita lebih luas dan lebih jauh. Okey, secara tidak langsung dia akan membentuk peradaban itu. Okey. Sebab ialah macam saya sebutkan tadi, so bila dia ada tauhidic mind, okey, so dia akan berusaha untuk membentuk diri dia, keluarga dia, masyarakat dia dan negara dia ke arah lebih baik. Baik. So yang keempat, kalau kita tengok peranan tauhid dalam proses pendidikan Islam. Okey, so bila kita mempunyai kefahaman tauhid yang jelas, maka dia akan membentuk watak dan peradaban sebuah bangsa lah. So kita belajar agama kan, contoh kita belajar ilmu tauhid, kita belajar agama secara umum, kita ada fiqh, kita ada adab, kita ada akhlak dan sebagainya. Pembelajaran itu dia membentuk watak kita. Dia akan menggambarkan peradaban kita. So seperti mana yang kita sedia maklum, bila para pelancong daripada luar sana yang bukan Islam, dia orang datang ke Malaysia, dia orang menyebut bahawa orang Malaysia seorang yang polite, yang baik, yang sopan, santun dan sebagainya. Okey, itu adalah trademark bagi orang Muslim ataupun orang Malaysia sendiri sebenarnya. Okey, apabila mereka menjadikan tauhid dalam sebagai asas kehidupan mereka lah. Okey. So dalam masa yang sama, tauhid sebagai asas pembentukan akhlak, ya macam saya katakan tadi, bila kita meyakini dan beriman kepada Allah Ta'ala, kita akan mengikuti segala perintah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. So kesan daripada situ dia akan bawa kepada kesedaran lah. Okay, dia mendorong tindakan yang baik dalam kehidupan dia lah. Dan yang kelima, so tauhid dalam kehidupan ini dia tidak hanya teori. Okay, so sebagai contoh kita belajar tentang rukun iman, Islam dan ihsan kan. So dalam ihsan tu, anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah sedang melihat kamu. Okey. Fa in lam takun tarah kan. Sehingga kamu tak rasa melihatnya, dia sedang melihat kamu. Fa innahu yarak. Okey, inilah yang paling penting kita nak apply dalam kehidupan seharian kita, yang mana konsep ihsan dalam setiap perkara lah, bukan hanya semata-mata salat, tetapi dalam kehidupan seharian kita sentiasa merasai bahawa kita dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan cuba sedaya mungkin kita untuk membuat yang terbaik, okey, dalam setiap amal tindak tanduk kita, okey, atas sebab keyakinan kita sebentar tadi itulah. Okey, so bila kita faham, kita apply, kita laksanakan, maka dia akan dapat memperkukuhkan kita punya peradaban ini,
okey, dengan lebih buat dan lebih kuat, dan juga kita dapat mengembangkan dia dengan lebih luas. Okey. Baik, seperti mana kalau kita tengok orang Jepun tu lah kan. So hari ni banyak indikator bila disiplin akhlak ni banyak kita tujukan kepada Jepun kan. So why not kita ubah cara itu dengan cara biar dia orang mengiktiraf Islam itulah sebenarnya sebagai rules, contoh akhlak yang terbaik sekali. Okey. Disiplin yang terbaik sekali. Itulah, cuma kita sebagai manusia biasanya kita banyak orang kata apa apa ni, tidak memanfaatkan ilmu-ilmu Islam itu untuk kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Kita lebih banyak cenderung kepada budaya ataupun contoh daripada sekarang ni Korea lah kan. Korea kan. Korea memang sebuah negara yang hari ni meningkat naik, dan semua budaya dia datang ke seluruh dunia kan, cara pakai, cara cakap, cara apa-apa macam lagi, dressing dan sebagainya. Hakikatnya kita ada sendiri identiti kita, iaitu sebagai seorang Islam ataupun Muslim. Okey, yang mana ada etika pakaian yang diberikan, dicadangkan. Okey, baik. So kita tengok apa ni subtopik yang berikutnya, prinsip-prinsip asas peradaban Islam dan hubung kait antara akidah, akhlak dan syariah ni. So kita tengok. So akidah dan hubung kait dengan peradaban Islam. Apa kaitan akidah dengan peradaban Islam ni? Okey. So kalau kita perhatikan akidah, kita dah tahu dia satu perkataan Arab, okey, yang bermaksud simpulan. Okey. So bila kita yakin, okey, dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita yakin kepada rukun iman, okey. So kita akan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam setiap tindak tanduk kita lah. Okey. Sebab kita tahu beriman dengan Allah ni, kita meyakini bahawa Allah itu wujud. Allah itu satu, Allah itu esa dan sebagainya. Rasul adalah utusan Allah Ta'ala, malaikat adalah makhluk yang mana dijadikan daripada cahaya, okay, kitab sebagai sumber rujukan, and then yakin pada hari akhirat. Di sinilah elemen spiritual itu wujud dan perlu ada, okay, yang mana apa hubung kait akidah dengan peradaban ini? Bila dia meyakini bahawa ada elemen dosa pahala metafizik, istilah modernnya, maka dia akan sentiasa menjadikan agama sebagai panduan dalam setiap tindak tanduk membangunkan peradaban itu. Berbeza dengan orang yang tidak ada pegangan ni, orang yang tidak ada kepercayaan, orang yang tidak ada, ialah Islam yang paling cantik kan. So dia akan merata-rata, dia mungkin dia kreatif, dia membuat kajian demi kajian dan sebagainya, tapi kajian itu bukan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, so zaman Nabi SAW, masa zaman pembukaan kota Madinah sebagai contoh, so pada ketika itu Nabi memang mengukuhkan tauhid terlebih dahulu supaya mengikat hati-hati orang Islam pada ketika itu. Okey, dalam masa yang sama, bentuk pentadbiran yang membawa elemen trust Islam seperti amanah dan sebagainya. Okey, begitu juga ekonomi perlu kepada penguasaan dan sebagainya. Okey, so ini semua adalah contoh, okey, yang mana akidah menjadi asas utama dalam proses pembangunan sesebuah peradaban itu. Baik, apa peranan akidah dalam kemajuan peradaban? Yang pertama, dia akan membentuk sistem nilai lah. So dia ada checks and balance. Dia ada keseimbangan dekat situ. Okey, jadi ada teguran, ad-dinun nasihat. Okey, so agama itu adalah nasihat. So nasihat kepada apa? Kepada kebaikan lah. Okey, so menghapuskan unsur negatif seperti khurafat dan tahyul. So dalam proses pembangunan tamadun, kita tak boleh nak bawa kepercayaan syaman ni ataupun bomoh ni, tak boleh. Okey, sebagai contoh, bila nampak pokok tu ada sikit bentuk yang berbeza, dia pun mula kata pokok ni ada penunggu,
kita akan minta syafaat daripada penunggu ni dan sebagainya. Itu semua dia akan memandulkan akal kita dan memundurkan proses pembangunan ketamadunan. Kan? So itu kita tidak maulah. Okey, so kita khurafat tahyul ni dia akan terbuang secara automatik ni bila kita punya akidah kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan akidah ni dia mendorong pemikiran yang lebih terkehadapan lah. Okey, kenapa? Macam saya sebutkan tadilah. Okey, dalam Quran sebut afala tatadhakkarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu ambil peringatan daripada apa yang diceritakan tentang umat-umat terdahulu sebagai contoh. Okey, so kita ambil ilmu Al-Quran itu dan kita apply dalam kehidupan seharian, dan itulah disebut sebagai membentuk pemikiran maju. Baik, so kita tengok lagi apa pandangan Ismail Al-Faruqi tentang akidah dan peradaban ini. Okey, akidah dan kaitannya dengan peradaban ini. So dia kata dalam pandangan dia tauhid ni sebagai asas, dia pun bersetuju sebagai asas, dan bila diamalkan dia akan mudah menyatukan semua komponen dalam tamadun menjadi satu sistem yang harmoni dan saling memperkuatlah. So hari ini alhamdulillah, okey, banyak negara-negara Islam yang dah sedar tentang isu Palestin sebagai contoh kan. Okey, banyak dah mengeluarkan pandangan, pendapat dan sebagainya. Okey, so itu adalah asas yang jadi begitu kerana kita punya akidah yang sama. Okey, semua bersepakat tentang perkara itu dan sebagainya lah. Okey. Baik, Islam sebagai petunjuk peradaban. Kenapa akidah ni dia mesti ada dengan peradaban? Kerana dia sebagai petunjuk. So antara sebab kelemahan akal adalah dia tidak dapat mengetahui perkara-perkara ghaib. Okey, dia juga tidak, orang kata apa, bila tidak ada keyakinan kepada perkara-perkara ghaib ni, maka dia akan hanya berpegang kepada logik akal semata-mata. So ada benda yang tak boleh dibincang dari perspektif logik. Okey, sebagai contoh roh, emosi, azab kubur dan sebagainya kan. So disebabkan kelemahan akal itulah perlu kepada agama ni untuk membangunkan peradaban. Okey. Okey, baik. So dalam masa yang sama, dalam Quran dia ajar kita secara kita nak bermasyarakat dengan non-Muslim. Okey. So bagaimana cara kita nak mendekati mereka, bagaimana kita nak ni. So akhirnya pendekatan yang kita lakukan itu dia dapat membentuk jambatan yang hebat antara Muslim dan juga non-Muslim dalam sesebuah negara. Okay. So hubung kait antara akidah dan peradaban, kerana akidah tu dia penting lah dalam kehidupan Muslim. Okay. Yang mana tanpa akidah dia tidak adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan daripada situ kita akan terus sentiasa rasa perlu berkomitmen terhadap syariah dan akhlak Islam. So kita kena apply perkara itu sebab dia dah jadi something yang sebati dalam kehidupan kita, dan juga kita pun sedar bahawa Islam sebagai sebuah agama yang mana agama ni dia ada sandaran, dia ada rujukan yang tepat dan sebagainya. Okey. Baiklah. Okey, next kita tengok sedikit syariah dan hubung kait dengan peradaban Islam lagi. Tadi akidah, ini kita masuk kepada syariah. So di sini ada beberapa pecahan yang mana definisi syariah, skop syariah dalam Islam. Dia ada banyak skop. Jadi ibadah, muamalah, ekonomi, munakahat, politik. Saya tak nak baca definisi syariah itu. Okey. So skop syariah pun telah tertera di hadapan kamu. Okey. Tengok skop syariah tu adakah sikit ataupun banyak. Banyak dia boleh connect dengan pelbagai aspek kehidupan seharian kita. Okey. Bahkan pembukusan sesuatu produk pun ada syariah garis panduan kan kepada kita. Cara pakaian pun ada garis panduan. Cara bercakap ada garis panduan. Okey, sebagai seorang pemimpin ada garis panduan.
Okey. So yang ketiga, peranan syariah dalam peradaban Islam. Ini pun perkara yang clear, yang mana ada beberapa lah contoh. Okey, dia sebagai pemangkin keutuhan dan kecemerlangan tamadun Islam. Okey, dia membezakan antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Okey, dan syariah ini sebagai penunjuk jalan lah, ataupun kaedah. Okey, kaedah. Dan bagaimana syariah menjadi kerangka pembangunan ni? Okey. So tidak lain tidak bukan setiap elemen idea yang nak keluar, okey, nak dibentangkan, tidak lain tidak bukan dia mesti melalui proses penapisan syarak terlebih dahulu. Okey. So barulah terpelihara produk tersebut. Okey, baik. So syariah sebagai kerangka pembangunan ini juga kerana Quran dan juga sunnah ini dia merupakan perkara yang amat-amat penting. Okey, tidak boleh dipisahkan. Okey, dia sebagai sumber rujukan utama asas umat Islam. Dan juga bila sesebuah projek ataupun idea itu dibangunkan, dia setelah dia melihat kerangka syariah itu, dia ada pakar rujuk dalam bidang tertentu, kita rujuk, okey, maka dia akan menyebabkan tidak berlaku percanggahan dengan maqasid syariah. Okey, maqasid syariah ni apa? Matlamat utama syariah lah, iaitu menjaga nyawa, agama, keturunan, akal, harta. Okey, so setiap elemen ataupun idea yang nak kamu buat, nak kamu bangunkan, tidak lain tidak bukan adalah kamu mestilah merujuk kepada jawatankuasa syariah terlebih dahulu. Okey, kalau di peringkat jabatan ada pakar syariah, boleh rujuk kepada dia lah. Kalau kamu dah keluar kerja nanti, okey, dalam departmen kamu memang tak ada pun orang yang berkepakaran. Okey, so kamu kenalah mencari orang berkepakaran terlebih dahulu sebelum kamu nak apply idea ataupun projek ataupun inovasi yang kamu nak buat tersebut lah. Okay. So di situlah syariah berhubung kait dengan peradaban Islam ini. Sebab kita nak buat apa-apa pun tidak mesti melalui proses tapisan syariah. Okay. Seterusnya akhlak dan hubung kait dengan peradaban Islam ini. So akhlak definisi ini saya tidak perlu huraikan panjang sebabkan majoriti mahasiswa sekalian telah pun mempelajarinya pada semester yang pertama kan. Okey. So hari ini kita tengoklah hubung kait akhlak dengan peradaban Islam ni memang tidak dinafikan lah, memang berhubung kait pun. Okey, sebab apa? Tajuk kita pun etika dan peradaban kan. So memang bila kita bincang etika dan peradaban, dia tak boleh lari daripada nilai akhlak. Okey, kita kena faham bahawa dalam proses kita nak bangunkan negara kita ni, negeri kita ni, kita ada orang kata apa, akhlak sebagai nilai utama itu. Okey, so dia akan membentuk kepribadian seseorang lah. Okey, so tak boleh dipisahkan sama sekali. Cumanya baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita buli lagi di MRSM Transkrian. So 7 orang budak, okey, membuli seorang budak kan. Itu yang diketahui kan, kita tak tahu yang lain-lain. Okey, so sayanglah sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah dia tidak mengamalkan Islam itu dengan baik. Okey, wallahu alam kenapa. Dan yang terkini juga di Kelantan, Ustaz baca paper semalam, budak 15 tahun dihamilkan oleh budak 11 tahun, katanya sepupu dan sebagainya. Okey, disebabkan keinginan seksual yang tidak terbendung lah. Bila disemak dalam handphone pelajar perempuan tersebut penuh dengan gambar-gambar dan juga video-video lucah. Okey, jadi perkara ini dia bertentang lah dengan nilai akhlak yang Islam gagaskan itu. Jadi wallahu alam, kita doakan kepada mereka-mereka yang telah saya sebutkan tadi itu diberi hidayah dan petunjuk dan mereka terhindar daripada perkara yang lebih besar, okey, mudaratnya. Okey. Baik, so itu kaitan akhlak.
yang mana antara kepentingan akhlak ni perlu dijadikan sebagai asas peradaban Islam ni, kerana akhlak ni dia kekal. Bayangkan kalau kita pakai prinsip moral dan etika, dia berubah-ubah, mengikut negara dan tempat masing-masing. Tetapi kalau akhlak, dia memang di mana tempat, waktu dan ketika dia, itulah sahaja amalan, perbuatan yang perlu dia buat. Baik, so elemen trust dalam peradaban Islam ni ada beberapa lah elemen trust ni. Antaranya konsep ad-din. Ad-din itu adalah elemen trust. Ad-din ni apa? Agama lah, cara hidup. So cara hidup yang mana berteraskan kepada Islam itu sebagai cara hidup. Kalau kita tengok Syekh Al-Qardawi, dia kata apa? Ad-din ialah hukum Tuhan yang ditaklifkan ke atas manusia yang berakal bagi memperolehi kebaikan dalam kehidupan. So ad-din ni juga sering digunakan yang merujuk kepada agama. So kita kena fahamlah bahawa elemen trust dalam peradaban Islam yang pertama adalah ad-din, iaitu agama. Yang kedua, insan. Insan ni membawa maksud apa? Manusia ni sebagai khalifah. So dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, dia mesti faham, dia mesti menguasai dengan baik Islam ini, supaya dia dapat menterjemahkan Islam sebagai satu ajaran ikutan yang perlu diikuti dan difahami. So barulah dia dinilai sebagai insan ataupun khalifah. So dalam masa yang sama, akal manusia memang tak boleh capai perkara ghaib. Malahan yang tidak ghaib zahir pun menjadi perkara yang penting untuk manusia kuasai dan fahami lah. Tetapi perkara-perkara ghaib ni dia tidak akan dapat difahami melainkan dengan jalan agama. So kita tak boleh nak pergi semak azab kubur tu dengan cara gali dan tinggal dalam tu, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata yakin. Memang ada, sebab aku memang sediakan benda tu. So inilah antara isu yang terbesar ini apabila ramai orang berpegang dengan ajaran saintism yang mana logik semata-mata dan menafikan aliran metafizik. Baik, so yang keempat, sa'adah, itu kebahagiaan. Yang mana kita sebagai seorang Muslim, kita mesti berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Cuma bahagia ni subjektif. Cuma bahagia dalam perbincangan ini, bahagia yang hakiki adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak lah. So Imam Al-Ghazali pun sebut bahawa kebahagiaan ni dia diperoleh melalui usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kamu ada masalah, tidak lain tidak bukan angkat tangan, ambil wudu, salat 2 rakaat, dan angkat tangan menadah kepada Allah Taala, mohon untuk Allah Taala memberikan jalan keluar kepada ujian yang kita hadapi tersebutlah. Yang keempat, konsep trust lagi yang lain adalah konsep ilmu. So pencarian ilmu ni memang diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu wajib ke atas setiap muslim. So ilmu yang kamu nak ceburi tersebut, seboleh dan semampunya pastikanlah dia mencapai kebahagiaan spiritual dan juga keperluan fizikal. Bukanlah ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab tu ada satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. So kita nak ilmu yang boleh capai kebahagiaan spiritual dan juga keperluan fizikal kita lah. Baik, so antara cendekiawan yang berjaya kan, dia boleh menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali dan Al-Farabi. So yang kelima, tak boleh kita nafikan at-ta'dib, konsep pendidikan. So mesti ada proses pendidikan. Macam hari inilah, sekarang ni kita dalam proses pendidikan, at-ta'dib. Yang mana penting
untuk kita beri pendidikan kesedaran bahawa kita sebagai hamba, kita juga sebagai khalifah. Okay, so di sinilah dia akan ada humanity, proses kemanusiaan ataupun memanusiakan manusia itu. Okay, tak adalah jadi kes buli macam baru-baru ni, kes bunuh kan, apa Zain Rayyan tu, kita dah dapat dah dia punya apa orang kata siasatan rasmi dia, okay, yang kata kena liwat dan sebagainya. Oh, ini satu perkara yang na'udzubillah min zalik, kita minta Allah pelihara kita. Yang keenam, konsep adalah ataupun keadilan. So pentinglah elemen trust ni perlu ada. Kalau tak ada dalam sesebuah organisasi tersebut yang memimpin, maka dia akan menyebabkan kerosakan, okay, dan perpecahan. Dan yang ketujuh, konsep akhlak dan etika. Okay, so akhlak dan etika kita dah clear kat situ, merujuk kepada kesantunan, tingkah laku yang baik dan sebagainya lah. Okay, baik. So itulah perbincangan kita pada pagi ini, yang mana saya harapkan elemen trust tersebut, asas ataupun prinsip pembangunan tamadun tersebut dapat difahami dengan jelas. Okey, semoga dia memberi manfaat kepada semua